Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza, welcome back to my channel. Okey, hari ni saya nak beraktiviti dekat dapur. Jadi korang layan je lah video saya. Dan kalau korang dengar saya cakap berbisik-bisik tu sebab saya segan jiran saya dengar. Jiran saya sekarang ni dia ada dekat luar, tengah beriadah kat luar, tengah kait-kait daun. Jadinya saya segan dia dengar. Sekarang dia ada dekat situ. Saya asingkan kuah, ni kuah. Mana kuah? Ni kuah dengan dia punya sardin. Sebab saya nak goreng sardin ni dulu. Sementara dia duduk kat sini sebab kan terbakar pula. Ibu ini
Saya lupa nama dia apa. Apa nama dia? Pegaga ke? Saya lupa pasang tu exhaust fan. Tapi kalau saya pasang exhaust fan jadi bising pula. Macam mana dia memekak. Kalau tak pasang rumah berbau kuat ni. Saya test. Bising sangat ke? Tapi kalau tak rumah berbau lah. Saya guna bawang besar, saya guna bawang putih, cili api sikit, kunyit, ni serai, dan bahan-bahan dia, sukatan bahan-bahan dia hentam aja, okey? Oi kau, apalah, janganlah macam tu. Kalau korang kan, kau makan tak dia punya ni? Dia punya, apa ni? Batang je tu. Sebenarnya boleh je makan kan? Ada orang dia ambil daun je, dia tak makan batang. Macam saya makan je. Tapi macam panjang sangat, nanti saya pendekkan. Ke kalau pendekkan dia jadi membazir ikut suka saya lah kan? Kau nampak macam hangit-hangit kan? Saya memang saja hangitkan tau. Sebab saya tak suka makan sardin yang tak goreng. Dan nampak macam bayang-bayang kulit dia tu kan. Saya tak suka. Jadi memang saya saja hangitkan dia. Jadi jangan terkejut pula kenapa sardin yang hitam. Dalam ni
Ada bawang besar, bawang putih, cili padi, kunyit. Selalunya orang masak lemak tak letak pun bawang putih ke apa kan. Kalau orang Negeri Sembilan dia letak cili padi dengan apa lagi satu, kunyit je. Tapi saya masuk je macam-macam. Cara kita mungkin berbeza. Macam tu lah. Jadi patutnya tumbuk lagi sedap, tapi saya malas. Jadi saya blend je. Okay. Nak basuh pinggan kena bersopan santun, sebab terlalu dekat dengan kuali kan, nanti merecik. Warna dia jadi gelap sebab pesan minyak sagin. Lupa korang, saya belum basuh lagi. Sebelum dia digaul, macam ni rupa dia. Saya saja pecah-pecahkan dia, tak nak dia nampak seketul-seketul. Kita ambil
hingga ke titisan yang terakhir. Jangan membazir. Daun pegaga ni kan biasanya orang buat ulam je, jadi makan mentah-mentah. Kalau masuk dalam kuah ni saya rasa tak perlulah nak lama-lama kot, sedangkan mentah pun orang boleh makan kan. Tapi terpulanglah. Macam itulah rupa dia. Selesailah sudah masak sardin. Macam mana nama dia? Lemak sardin campur daun pegaga. Kalau betul lah itu daun pegaga sebab saya tak kenal. Saya tutup exhaust fan lah. Tenang sikit hidup. Kalau tak, bising. Saya letak balik bunga ni, nampak barulah ada seri sikit. Nampak tak? Baru nampak berseri. Padahal kejap lagi nak lap ni. Kena lebihkan sabun sebab hanyir sardin. Sebelum ni saya pernah dapat komen daripada, saya rasa dia orang Spanyol kot ke orang Spanyol ke Filipin ke, lupa dah saya. Dia komen saya membazir air. Kalau tempat dia orang susah dapat air, jadi dia tengok saya sekejap basuh, kejap-kejap guna air, dia kata saya membazir air. Tapi tak tahulah, saya tak boleh pula kalau tak ada air. Memang sekejap nak guna air, sekejap nak guna air. Sebab saya tangan legit, tak boleh kotor-kotor ke apa, kena basuh selalu. Ada tak yang macam saya? Sampah yang dalam tapis ni, lepas tu saya masukkan dalam plastik, ikat getah, baru buang dalam tu sampah. Kebanyakannya kan selalu sampah dalam ni terus buang atas sampah kan. Saya tak suka. Saya tak suka sampah tu berterabur macam tu. Macam dia mengundang semut. Dan bau dia pun kuat lah jadinya. Saya dah buat macam ni, baru saya masuk dalam sampah.
Aduh. Rồi. Saya nak goreng kentang sebab dia ni semenjak ni dalam 3-4 hari ni dia tak makan nasi. Dia makan kentang je. Tak tahulah. Biasalah orang yang jenis senaman-senaman ni entah apa benda, saya pun tak faham lah nak makan kentang pula. Kentang ni gaul-gaul tepung sikit dah macam tu je. Tak payah nak celup tepung basah ke, lepas tu balas ke tepung kering ke, tak ada. Macam ni golek-golek dah. Dia nak simple je. Kalau boleh nak kosong je. Tapi saya rasa macam kosong sangat, tak ada rasa. Macam tu je yang dia nak. Inilah hasil dia, kentang goreng tadi tu. Kentang goreng salut dengan tepung bestari. Simple je. Tu hendak Daniel.
Macam ni lah korang. Setiap hari kalau masak, nak kena lap itu, lap ini, segala benda nak kena lap. Hei, geram betul lah. Okey korang, settle masak, settle kemas. Hari ni suasana agak tenang, tak banyak bunyi. Okey lah, lega, tak perlu nak bebel banyak-banyak sangat. Jadi itu je lah untuk hari ni. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.